guys. Hari ni kita orang dinner. Sebab esok kita nak pergi. Kita orang nak pergi rehearsal kat Sri Rampai. Bukan. Ada pergi. Kita orang nak pergi IWK untuk lawatan pendidikan. Salah info. Berani Tak boleh. Dia tak memahami konten dia nak Penat buat ni. rehearsal. Okey, penat rehearsal. Pergi Indah Water Quality. Kita pergi Indah Water Quality, okey? Janganlah bawa anak aku. Okey, sama nanti. Morning, hari ni kita nak dah siap dah pukul 7 aku nak pergi fakulti jap. Sekarang nak kat fakulti. Morning. Erak ni. Dia caca tadi. Serabut lah. Okay, kita ada Iki. Yang lain pergi sarapan. Sekarang aku nak record Iki tapi dia macam demam je. Tak nak lah sebab dia tengah tidur. Nak record dia tidur. Tapi tak apa. Yang lain dah sampai. Kita tengah tunggu. Bas dah ada. Nak masuk bas tu kita tak tahu. Tunggu yang lain Sekejap. Baru intro ni tak habis intro lagi. Lah, tak nak cakap. Morning, Cakap guys. dulu. Hi guys. Semalam AB call Airin. Shout out to AB. Semalam dia kata dia tengok story aku. Tapi fans kau Amrin Haziq. Amrin, thank you. Dah komen orang blog kau. Nanti intro je tengok video aku kan. Ya Amrin, Airin bagi iPad dia main akaun Roblox kau. Aku main lah. So kalau kau nampak macam game pelik-pelik aku main lah. Bukan lagi pelik masa aku game hantu yang aku tak pernah main tiba-tiba lah. So aku main. Morning. Hari ni kita orang barai. Kenapa Makan barat? barai. Hello. Sebab aku pijak orang ada free. Apa nak screen time Nailong. Nailong kenapa tak ada nailong? Bagi sikit. Nailong nombor tu. Selamat pagi. Saya ke Naila nombor tu? Ni nailong. Hai Rifka. Nailong pertama malu. Siapa? Emang kata aku nylon black. Black nailong. Black nailong. White nailong. Cute nailong. Beautiful nailong. Black nailong. Elegant nailong. Lembu dah nak. Desperate nailong. Everything nailong. Gak punya dah tak nak. I am nailong. Everything nailong. Cerita aku tak habis lagi tadi Afi. Okay, cerita kita tengah ngompat tadi. Tak boleh. AB. Kita stop jap. Jap mana kamera? Apa AB? Okay, sekarang dia dah nampak Emma. Okay, go Emma. Guys, kepada AB dan juga siapa? Amrin. Amri, korang boleh lupakan Afiq dan korang boleh jadikan saya sebagai role model korang. Happy. Saya jauh lebih cool daripada Afiq. Okay, jom kita naik bas sekarang. Let's go. Boleh ke? Bye, jom. Sekali aku. Kepada AB. Mana lah, sebab apa lah. Betul nak balik ke? Aku sebab aku nak belajar malam ni. Mak aku marah tau. Dia Okay, kata okay. kawan jenis-jenis lidah. Okay. Baik semula. Ada. Mana tunjuk jari. Mana? Sini aku asal lagi, sini aku asal lagi. Nampak ah jualan aku. Tengok ni, tengok ni. Jualan aku. Bukan jualan ni, jual circle. Joker doh, Joker. Bukan jualan. Dia ada jualan. Dia kenapa je? Kau ni ke kawan aku ada jualan. Highlight je, aku highlight je. Tak ni. Lain tone aku lagi. Saya ada kawan dia putih. Aku sangkis. Macam mana? Sekarang di Dah sampai. Indah Water. Indah Water Konsatir. Jangan berat. Let's go. Bangun nak is. No, orange. Nanti terjaga. Report dia. Tai. Reaction tai. Suka dengan orang tai. Let's go. Muka tak nak duduk depan. I nampak je. Aku rasa terbalik lah kamera. Kadang dia tengah tulis whiteboard. Aduh, kau tahu tak? Airin degil tak dengar cakap doktor. Terus sudah depan tak ada depan. Ya, bagi tahu mama. Airin apa tu? Amrin tengok ah. Airin tak ada depan. Tak,
Doktor tanya, Airin nampak tak tu? Saya nampak doktor. Tak, dia tak nak duduk depan. Dia tak nak duduk sebelah aunty. Aunty, Airin tak nak duduk. Okay guys, sekarang kita nak pergi tengok loji. Dah habis tadi. Kita akan tengok loji. Busuk. Hari ini bersama saya lagi DJ Meme. Di mana ada air yang kotor di situ ada. Yeah. Hari ini kita berada di Indah Water Consortium. Jadi kita boleh lihat air dia. Wow. Hai. Coklat. Kami bawah dah tak ada. Busuk mana? Dia tak busuk lagi lah. Bagi dia tak keluar. Kita akan review bawah dia setelah kita keluar guys. Aku takkan cakap bawah dia. Kau nak kena judge based on kau punya expression. Yes. Dia kalau dengar dia macam bunyi bau, tu Zazi. Bukan aku. Aku pula je. Indah water quality. Dia merah-merah. Let's go. Kau ada keloteng. Kita akan jalan-jalan. Tengok loji, let's go. Ki, bau je. Mata kau tak bengkak lah. Banyak main. Dia pula. Kenapa? Kau ni tak biasa ke? Aku kan berpengalaman. Dia buat Sekarang dekat anak season nombor 1. Bau kan? Okey tak ada bau kan? Kita lah, tadi Hakim dah sumbang tu. Tu Hakim punya. Nampak tak? Hakim punya. Oh tak yakin tadi. Takut. Ni main roket pula update logi dia. Tengok ni. Mana? Apa ni? Okey. Aku mandi dulu. Kau tak mandi. Kenapa dia berway? Sebab dia macam oksigen kan. Dia nak bagi surface tu pergerakan supaya oksigen boleh dissolve dalam air betul. Kan? Di atas ni bakteria. Okey. Dia nak bakteria tu hidup di biak supaya dia boleh treatment. So nak ada bakteria tu daripada pump tu lah kan. Yeah. Dia macam pertukaran oksigen dekat surface air lah kan. Kan? Janganlah ragu aku dengan jawapan. Betul. Yeay, apa kau cakap betul? Takkan salah sini. Takkanlah kau bagi ajaran sesat. Ni mesin dia. Ni mesin apa ni? Ini mesin pengasingan sampah. Oh. Sampah-sampah tu keluar. Dia kaut naik atas. Okey, faham. Oh, dari sana ke sini. Dalam clarifier tank ni berlaku proses pemendapan, sedimentation. Okey, kalau tadi kita bagikan dia oksigen untuk dia membiak, so dekat sini tak ada apa. Air dibiarkan masuk daripada sebelah sini, keluar kat hujung sana. Okey. Apa yang berlaku dekat sini? Kita nak asingkan slush dengan air. Okey. Slush yang ringan dia akan terapung dekat permukaan. Kemudian slush yang berat dia akan mendap dekat dasar kolam lah. So dekat middle dia akan keluar air yang bersih. Nanti anda boleh nampak, boleh bezakan air, warna air kat sini dengan air yang ada kat depan nanti. Sangat berbeza. Right? Okey. Dan yang anda nampak, yang batang ni dia panggil sebagai scraper lah. Fungsi dia adalah untuk, kalau dekat permukaan atas ni, untuk menolak slush yang timbul tadi pergi ke depan. Dia akan masuk dalam scum box.
Scrum box tu dia akan masuk balik dekat kawasan incoming tadi, yang first tadi, untuk reprocess balik. Okay. Bila slash ni dia, bila scraper ni dia turun ke bawah dasar, dia akan tolak apa tu, yang slash yang mendak tadi untuk pergi ke belakang. Kemudian kita akan gunakan pump untuk pump air yang ada slush tadi masuk balik dekat aeration tank untuk pakai balik slush yang tadi tu, untuk di reprocess balik. Right? Scraper ni dari bawah. Dia akan pusing. Ada 8 lah. Yang bergerak ni scraper gerak ke bawah ni. Yes. Bawah dia scraper. Bang, kalau macam ni kan, dia maintenance macam ni. Maintenance dia macam mana? Biasanya yang paling penting sekali dia punya motor dia tu. Air di hujung, which is quality dia better dari sana. Let's go. Apa? Dinigifikasi ya. Dinigifikasi. Okay. Ini ada Milo dinosaur. Teh ais. Tak ada Milo panas. Tarik. What the heck? Disgusting. Awas, tangki dalam. Main. Duduk elok lah. Okey, mana air bersih? Okey, kat sini dia punya apungan tu dah kurang guys. Tak, ini ni ke ni? Tak membantu lah. Tu, okey, kenapa? Kau nampak ni bersih weh. Jangan pergi kat sini. Sedap ni dia orang jalan slow-slow. Satu. Sana pun ada juga. Okay, Mai nampak tak air dia bersih Mai? Nampak yang kotor-kotor masuk dalam box tu kan. Yang bersih masuk sini. Tapi bersih tu daripada yang macam orang kata memang air yang kotor ni dia macam teh ais. Bawah. Dia keluar. So dengan tile putih ni kita boleh nampak lah kalau ada slush tu keluar. Right? Compare kalau misalnya ada nampak yang tile yang dah tercabut ni isi mental gel kita tak dapat nak bezakan antara air tu jernih ataupun air tu berkeladak lah. Right? So air ni adalah final product kita lah, effluent. Air yang akan dilepaskan ke sungai. FP FP. Air ni selamat digunakan untuk macam saya cakap tadi lah, asal untuk yang landscaping untuk buat cuci lantai boleh lah. Tapi kalau misalnya nak mandi ke nak minum tak selamat lagi. Dia selamat untuk dilepaskan ke sungai saja. Right? Kalau kena kat hidupan air macam selamat lagi lah. Kalau ikan kan pun okey lagi. Kalau ikan lagi selamat. Oh. Kalau misalnya anda balik kampung, kalau ada nampak doji-doji kumbahan, tempat dia keluar air dia nak pergi ke sungai tu, kalau boleh jangan mandi kat situ lah. Elakkan lah. Faham? Ini badan. Teruk betul lah bang. Shit man. What a shit. Air tu dah fresh masuk sampailah air tu dah selamat tu. Sayang. Oh yeah. Yeah. So maksudnya kita nak rupuskan pula slush tu dengan menggunakan sistem otomatik lah. Tak say. Saya ucapkan good luck lah sebab anda baru tahun pertama kan. Okay. So good luck untuk lagi beberapa tahun lagi sampai grade. Maybe kalau ada terjumpa dekat luar, kalau nak tegurlah saya kan. Ikutlah mana tahu satu hari nanti kita akan jadi rakan sekerja. Oh, yeah, let's go. Gaji. Balik komen gaji terima. Tanya ke depan. Let's go, tengah gambar. Itu je sekian dari trip kita. Dah habis guys, sekarang nak balik.
Tunggu jap. Dah nak balik lah semua. What a short vlog today. But informative. Yes sir. Lebih lama di bas. Yeah, memenatkan. Sambil tidur. Back to sleep. Makan dulu lah, makan. Ada orang kena ni, ada orang kena pergi sekolah hari ni. Tak, doktor kata nak singgah medan selera tak? Oh iya ke? Jom lah, buat mukbang jap. Kita buat mukbang dalam video kita. Let's go. Dapat belakang. Boleh baik sebaring-baringnya. Aku ambil tempat Cewan guys. Cewan kena ambil tempat aku balik. Pada muka. Lepas ni kita ada rehearsal IKS. Patut aku buat YouTube sambung IKS ke asing-asing? Apa semua? Tengok. Tak, esok pun macam nak buat tak. Tapi esok kena pakai iPad nak record budak-budak. Tapi kalau aku dah cukup. Boleh aja. Memori pun 121 ke 128 macam mana? Remove orang yang kita tak suka dalam video kita. Ya, aku akan delete gambar kau. Gambar kau yang banyak tu kau akan delete. Ya, sini. Okay, bye. Kalau dia makan aku, Roger. Kalau tak sampai sini je pula aku. Bye-bye.